Wafat abjad. Wafat abjad. Nampak macam ada khatam Sulaiman juga ni sini. Mana khatam Sulaiman? Sini. Ni khatam Sulaiman. Boleh? Macam nak berlindung diri daripada gangguan gaib lah, mungkin serangan jin ataupun serangan kebal, serangan tadi yang pemakai lah. Selalunya benda ni orang-orang tertentu je boleh lukis. Ni original lah. Ini original. Sebab ni memang ada kesan dakwah tu memang dibuat, bukan photostat yang bukan made in Indonesia, bukan. So orang pakai ni untuk dipercayai untuk kekebalan lah, lebih kurang daripada serangan gaib dan serangan zahir. Tapi saya tengok Ustaz ni ada ayat Al-Quran apa ayat bahasa Jawi. Ada ayat-ayat Quran, ada Yasin, ada khatam Sulaiman, ada nama-nama baginda Nabi SAW situ kan. Di sini tapi benda ni bukan salah saya cakap, cuma tak boleh diamalkan kalau kita tidak memahami apa yang kita pegang. Jadi wafat tak haram, cuma dia tidak boleh amal. Haruslah nak amal, tapi tak boleh lah kalau kamu tak faham. Seeloknya dia boleh jadi jatuh kepada zalim lah, menyimpan benda yang kita tak faham. Kononnya boleh menjari kita pakai, walau kita tak faham apa yang kita pakai. Kukutlah ayat ni ada tersalah tulis ke, ayat untuk membinasakan kita ke. So jangan amalkan kalau kita tak tahu. Faham semua? Faham Ustaz.